Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Yang ini daripada siapa ni? Wan kata, apa khabar Gizi? Khabar baik. Saya baru saja putus tunang dan apa yang mengganggu saya ni sekarang ini, rumah saya, bilik saya dalam rumah di tepi tingkap koridor. Dan setiap malam saya akan dengar suara perempuan memanggil Wan, Wan. Dan suara itu datang dari luar koridor. Saya pernah membuka tingkap dan tengok, tapi tak nampak sesiapa. Kemudian saya memberitahu ibu saya tentang perkara ini. Untuk pengetahuan Casey, terputuslah tunang saya apabila saya mendapat tahu tunang saya ada bermain kayu tiga dengan seorang jejaka di Facebook. Mereka dah jumpa, dah keluar beberapa kali tanpa pengetahuan saya. Pada masa yang sama, tunang saya pun berat nak memutuskan pertunangan. Katanya yang dia ni sayang pada saya. Kalau sayang, kenapa nak sampai nak buat pekerja-kerja macam tu? Jadi saya terpaksa mengambil jalan yang tegas, meninggalkan beliau. Tak nak nanti bila dah berumah tangga, habis kisi rumah tangga porak-peranda. Saya kalau boleh nak mengahwini seorang wanita yang menyayangi saya sampai saya mati. Jadi bila saya beritahu mak saya baru mengatakan mungkin agaknya saya ni bermimpi ataupun terlampau sangat banyak mendengar misteri jam 12. Saya memang suka Casey, tapi mak saya ni takut sikit. Jadi saya pun pada mulanya mungkinlah memahami ataupun mempercayai kata-kata mak saya. Saya tidur tengah-tengah malam Casey, sedang nyenyak saya tidur di atas katil. Waktu itu tak dapat dengar MJ12 sebab kepenatan satu hari bekerja campur overtime. Jadi sedang baring dengar orang ketuk tingkap bilik saya. Kemudian saya baru nak bangun buka tingkap Casey. Entah macam mana meremang bulu rumah saya dengar Wan. Dipendekkan cerita kata Wan, saya pun berubat. Dengan bantuan mak saya, jumpa seseorang. Seseorang ini mengatakan pada saya ada orang hantar sesuatu tetapi tak dapat masuk ke dalam rumah. Mungkin kerana mak saya ni seorang guru mengaji. Jadi rumah saya ni setiap hari ada budak-budak datang mengaji yang diajar oleh mak saya. Jadi sebab itulah rumah dilindungi dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Benda yang dihantar tak dapat masuk, hanya setakat berada di luar koridor rumah sahaja. Dan saya rasa Casey, mungkin bekas tunang saya hantar kerana mungkin tak puas hati ataupun masih tetap sayangkan saya. Tapi sorry lah Casey. Bak kata orang, I'm sorry goodbye. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam misteri jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri jam 12, hanya satu hiburan.